Hai guys, selamat pagi. Hari tu kami orang akan pergi ke tempat Taman Arkeologi Santubong. Hello. Semua kita mau masuk. Ya, daripada situ lah entrance-nya. Ada tanda tu, free ya masuk guys, free ya. Masuk ada kena mutat lah, ada dua rumah tu. Tu ada museum. Tu kira macam lobby lah gitu. Mesti tak ada tak tanya nak mana sini batu yang ada gambar orangnya. Situ lah kita buat pergi. Hello guys, tapi zoom. Zoom. Itu adalah map dekat area Taman Arkeologi Santubong tu. Kita kat situ. Ambil madah tu ada dua rumah tu. Kita mau langgar tak guys? So, ada orang pula kerja pagi-pagi. Welcome guys. Mari kita masuk ke dalam. Mari kita masuk ke dalam. Apa? Situ ada, takut ada ranting jatuh. Jangan licin. Hidupan liar dan jangan merokok. Taklah taik besi. Mencari taik besi. Ni adalah di cover dengan apa nama rumput-rumput tu. Yalah nyasi nampak ni lah. Besi ya. Tok. Asik mek tok. Ya. Tok. Tak guys. Kawasan tu semua tak besi pula lah. Oh. Ustaz yang banyak nyamuk. Kita teruskan perjalanan. Bentuk segi empat tepat. Ukiran angle. Apa ni ya? Bentuk segi empat lah. Segi empat. Kiranya batu tu diukir pak. Ditakaknya. Ayah ukirannya. Datang sini bawa mosquito repellent. Banyak ammo. Betul. So kita ke bongkah batu yang kedua. Bongkah batu dua guys. Bongkah batuan semula jadi dipotong membentuk blok yang mempunyai torehan. Kira bentuk geometri kesan seperti bentuk blok ini biasa terhasil menggunakan kaedah memahat. Potongan blok segi empat tepat di atas permukaan bongkah. Segi empat tepat di atas permukaan bongkah. Nah guys, dipahat batu dipahat. Ada bentuk segi empat. Nah tepi ni pun ada banyak bentuk segi empat. Simpat tu guys. Mesti ada persoalan pula. Segi empat ya merujuk apa? Segi empat dia merujuk apa? Apa image pula ni maksudnya? Bongkah batu yang ketiga. Ada figura manusia dan haiwan dekat atas batu. Mari kita tengok. Nampak sih ya. Ya. Bentuk manusia. Figur manusia. Itu adalah Flora Santubong. Itu untuk pemujaan. Untuk dukun-dukun. Ada alat kelamin manusia. So, kita akan on the way ke bongkah batu. Yang situ dah ke berapa. Tu jalannya panjang sikit mau ke the next bongkah. Taman Arkeologi Santubong dipenuhi dengan taik-taik besi. Tu adalah detik-detik. Detik-detik kita nangga batu yang berbentuk manusia. Sudah berbentuknya ada cop badan manusia saja. 1, 2, 3, 4, tush. Pandang ke kiri. Enggak. Manusia tertampar. Tangan dan kaki menggambarkan kedudukan seekor burung helang yang sedang terbang. Kesan bumi air. Mak apa macam ni?
Yang menongsi tahu sejarahnya. Macam lawak sikit lah bentuk etik. Tok, sejarah hutan payak bakau je. Info menarik. Buah tematuk guys, buah tematuk. Nampak guys, buah nipah. Buah nipah. Gatalnya mau. Kalau nak pergi hiking tapi tak bawa kasut hiking, nak pakai selipar, jalan masuk hutan ni. Ni pun hutan juga. Betul. Sepanjang kita berjalan tadi ada banyak pokok-pokok bakau yang ada. Fungsinya pokok bakau apa? Fungsinya untuk mengawal pasang surut air. Gitu. Andai kata lah ada banjir besar lah. Air pasang besar. Akar-akar payak bakau ya yang akan menghalang air yang untuk sampai terus direct ke darat. Mengah. Ialah fungsinya tek ya Zak. Tupai merah. Kiamok lotong. Tupai. Cecadu. Cecadu. Macam ni hiking apa? Jalan. Penat ke? Kita Penat. cuba lah. Kasih tak ada tanah. Ni mak. Macam gua nak. Macam gua tempat orang tinggal tak apa. Kan? Apa geng-geng MU lah. Kalau MU kalah boleh duduk dalam gua. Selang. Ada orang makan lah. Tupai kali. Jom kita pergi. Guys, tengok guys. Ni semua tapak arkeologi lama. Ada buat excavation kat sini. Excavation tahun 60-an. Ada jumpa besi, sangat besi, seramik, tembikar. You see, when you walk along the pathway, you will notice traces of iron slag almost everywhere. Cuba Babah pula terangkan. Profesor Mahidin Benata. Tukas tu pokok tukas. Pokok tukas. Apa tu? Tu pokok nibong. Tu nibong. Jadi muntah nangga yang kata-kata tu belum diekskavasi. Si, habis sempah. Yang ada tek dalam tek. Tok semua kawasan nak yang iron industry. Oh. Industri besi. Kawasan tempat orang mula besi. So kita akan masuk ke galeri. Member semua dah kembang-kembang kena gigit nyamuk. Masuk mana dulu? Tok. Tok. Bismillahirrahmanirrahim. Tada. Sedikit sebanyak. Jadi yang menemukan kawasan tu adalah Tom Harrison pada tahun 1952. Tu ada manuskrip Jawi yang menceritakan tentang kawasan Sentubong. Betul Prof? Betul. Taklah. Tulisan Jawi tapi tak bukan real pun. It's just a photostat pun. Oh, bab. Oh, tak ada lokasi geografi. Oh, pakai tutup. Wow. Macam buku lah guys. Ya, bagus lah. Lepas nak masuk, nak pergi sini, orang boleh pergi ke Taman Arkeologi Sentubong, Sungai Jaung, hari Isnin Jumaat 9 pagi sehingga 4.45 petang. Kalau Sabtu Ahad ataupun cuti umum 9.30 pagi sampai 4.30 petang. Okay guys, free, masuk free je. Bye. Dan sekian yang membuat liputan Aish Eden.